Stock Up Day. Let's go. Dekat tempat I tinggal ni ada banyak kedai jual halal ni. Tapi I suka shopping dekat sini. Dekat sini dia taklah murah tapi dia bersih dan fresh. I nak personal. Dekat sini ada jual makanan-makanan fast food yang fresh tapi halal. Masa kamu pergi soalan, saya masak sendiri juga. Ya, ni senang. Ini masuk air fryer je. Ini total dia guys, 111 pound. Jom kita prep makanan untuk 2 minggu. Ini beef cube 2 kilo, chicken breast 1 kilo, beef sirloin, lamb shoulder, ada drumstick chicken, ada chicken wing juga. First thing first, kita akan cuci semua ayam kita. Nampak tak bulu-bulu ayam ni? Kita tak nak bulu-bulu ayam ni, jadi kita kena cabut. Selepas kita dah waxing ayam kita dan kita dah basuh, kita akan cuci lagi sekali untuk hilangkan bau-bauan dia menggunakan limau. Kalau korang ada tepung, guna tepung, okey? Sekarang kita nak basuh daging. Setelah cuci, daging ni kita akan rebus menggunakan teknik 5, 30 dan 7. Dada ayam ni kita akan potong halus. Kunyit, mushroom seasoning, ginger, prep untuk ayam paprik, Thai chili paste, fish sauce, lime juice, mushroom seasoning, garam. Yang ni sama je macam resepi kunyit tadi. Kalau ayam ketul macam ni, I akan letak olive oil sebab I akan masuk air fryer je. Paprika guys. Lamb shoulder. Lamb shoulder kita buat resepi sama je macam ayam grill tadi. Okay, meal prep done.